Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membahaskan berkenaan dengan masalah an-nusyuz. Apa dia nusyuz? Nusyuz ialah khurujul mar'ah an ta'ati zawjiha. Ini seorang isteri keluar daripada mentaati suaminya. Dan nusyuz hukumnya adalah haram, bahkan kabirah min kabairiz dzunub. Dosa-dosa besar, salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Maka orang perempuan, wanita-wanita perlu berhati-hati dengan perkara ini. Karena uqubah bagi nusyuz ini ialah an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma soalnya, bagaimana berlakunya nusyuz? Dia tanya nusyuz, apa dia nusyuz? Nusyuz kita dah sebut tadi, khurujul mar'ati an ta'ati zawjiha. Seorang isteri keluar daripada ketaatan terhadap suaminya. Termasuk daripada nusyuz disebut oleh para ulama, dia ada beberapa surah, ada beberapa gambaran nusyuz. Yang pertama, an yad'uwaha li firashihi ay lil jima' atau wal istimta', iaitu suami menyeru atau mengajaknya untuk tidur di katil. Dengan tidur di katil dengan makna apa? Ini kinayah kepada jima'. Dengan makna mengajaknya untuk berjima', bersetubuh atau bersenang-senang dengannya, maka dia menghalang dirinya tanpa uzur syar'i, tanpa uzur yang dibenarkan. Kamarat, seperti dia sakit contohnya. Dia ada sakit, dia ada kondisi yang tidak membolehkan untuk dia bersama dengan suaminya. Maka kalau dia menolak disebabkan kerana sakit. Contohnya seorang mengajak isterinya untuk bersama. Dan kemudian isterinya tadi ada sakit yang menghalangnya, seperti haid bukan sakit. Seperti dia ada penyakit yang menghalangnya. Kan doktor kata tidak boleh untuk bersama pada waktu tersebut, contoh. Atau dia ada haid, yang uzur syar'i yang menghalangnya untuk dia bersama dengan suaminya, maka menolak pada waktu tersebut tidak dikira nusyuz. Tetapi kalau suami tengah mengajak isterinya dalam keadaan isterinya sedang basuh pakaian contohnya, tengah duk basuh baju di dapur, dapur biasanya tak mesin basuh kat dapur ada orang tak mesin basuh kat ruang tamu, boleh jadi boleh jadi kalau ruang tamu mungkin dia buka kedai dobi jadi dia basuh pakaian, tengah duk basuh pakaian, kemudian suami dia mengajaknya untuk bersama, lalu dia menghalang diri, tak mau, kata dia, hadza haramun wa nusyuz. Ini haram dan nusyuz. Jadi bukannya contoh saja tadi tu contoh saja. Jadi termasuklah tengah duk masak, tengah duk basuh baju, tengah duk lipat kain, tak payah sebut semua. Takkan saya nak kena sebut semua contoh kot. Maksudnya sebab tu masyayikh, para ulama, fuqaha, dia akan sebut qaid dia saja. Dia kata ketika suaminya menyerunya ataupun mengajaknya untuk bersama, dan tidak dikira pada waktu mana ni, bukan mesti pada waktu malam. Tak, bila-bila masa sahaja diajak oleh suaminya untuk bersama pada waktu tersebut, dan dia menghalang dirinya tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak, maka ianya dikira sebagai nusyuz. Jadi kena segera dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh suaminya pada waktu tersebut. Baik. Kedua, antara surah ataupun gambaran nusyuz ialah isteri keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya, tanpa uzur. Jadi kalau dia keluar daripada rumah tanpa izin suami, tanpa uzur, maka ianya dikira nusyuz dan berdosa. Dia kena bertaubat. Contohnya, isteri keluar daripada rumah suaminya untuk menziarahi ahli keluarganya tanpa izin. Dosa. Nusyuz, maksiyah, haram. Ingat tu. Jadi dia pergi rumah adik-beradik dia, hatta melawat ayahnya yang sedang sakit sekali, tanpa izin suaminya. Karena sekarang ni yang wajib untuk dia taat ialah suaminya. Boleh? Jadi itu. Karena berlaku pada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiah perempuan menghantar surat kepada Nabi menyebutkan tentang masalah keluarga beliau, iaitu suaminya menghalangnya untuk menziarahi ayahnya yang sedang sakit.
Nah, maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, taat suamimu. Dan tak lama selepas itu ayah wanita tersebut, sahabiah tadi, wafat, meninggal. Dalam riwayat sebut, ada sebahagian riwayat kata, ayah dia duduk bawah. Rumah dia di atas, ayah duduk di bawah. Suami tak pergi turun. Katanya macam sebahagian riwayat sebut macam tu. Jadi, Sayyidina Rasul kata, taat dengan perintah suamimu. Dan apa yang berlaku? Selepas itu ayahnya meninggal, dan kata Nabi SAW, absyiri, berita gembira kepada kamu, ayahmu diampunkan Allah kerana ketaatanmu kepada suami. Diampunkan dosa ayahnya kerana taatnya kepada perintah suaminya. Karena waktu, kena ingat orang perempuan ketika berkahwin, maka suaminya lebih daripada ayah dan ibunya. Ini kena dahulukan. Baik. Tapi kalau keluar kerana uzur, contoh, rumah nak runtuh, berlaku gempa. Takkan kena telefon dulu kot. Suami dia duduk di luar, nak kena telefon dulu. Abang kata saya nak kena keluar ni, rumah nak runtuh dah. Tak ada, dengar tu suara terakhir lah. Waktu tu boleh keluar, tak ada masalah. Ni contoh lah. Contoh kepada masalah. Ataupun dia ada uzur yang mendesak kerana sakit pada malam tersebut yang memerlukan untuk dia ke hospital. Kalau tak pergi boleh membahayakan diri dia. Boleh keluar walau tanpa izin suaminya kerana ada uzur. Itu semua surah atau gambaran atau contoh-contoh yang boleh kita kiaskan dan kita boleh perhatikan sendiri. Boleh. Yang ketiga, contoh nusyuz ialah menutup pintu dan menghalang suami untuk masuk ke dalam rumah. Ni konten orang duk buat lah ni. Konten-konten dalam TikTok, duk buat, duk ajak orang tu. Duk ajak orang untuk jadi biadab dengan suami. Dan seumpama dengannya. Baik. Jadi menutup pintu untuk suami masuk ke dalam rumah. Contohnya dia buat konten macam suami marah-marah sikit, buat sakap silap sikit. Tengok. Tak baik kat luar lah. Tak bantai kat luar. Laki pun semua pakai jadi macam dengan bodoh tu. Duduk kat luar apa tu. Orang pun seronok pakai light, pakai gelap kata. Ini normalisasi untuk menunjukkan kepada kebiadaban seorang wanita terhadap suaminya dan hukumnya haram, dan ini termasuk daripada nusyuz, tutup pintu. Dan menghalang suaminya untuk masuk ke rumah atau masuk ke dalam biliknya pada waktu malam. Tutup pintu, kunci, tak bagi suami dia masuk. Tamam? Jadi kalau bergaduh dan keluar buat macam tu, maka hukumnya adalah haram. Menutup pintu dan menghalang suaminya untuk masuk, maka hukumnya haram. Memukul suami, apa dia hukumnya? Adakah nusyuz? Tidak. Suami dia, isteri dia taekwondo. Tali pinggang hitam putih. Dua. Hitam kat pinggang, putih dia sangkut kat tengkok. Jadi suami dia ada cakap silap lagi, terajang tu tok lelaki dia. Tok lelaki baru taekwondo 2 buah. Baru duk mengaji hiak tu, baru bunyi hiak ya. Perak kena dengan tu dengan dini dia. Jadi macam mana tu? Adakah dikira nusyuz? Tak. Darbuz zauj, mukul suami, tidak dikira sebagai nusyuz. Ada tak nusyuz? Yang tak boleh, lepas dia tibai laki dia kata, jom bersama. Bini dia kata okey, tak apa. Tak apa. Tak nusyuz. Boleh. Tak apa. Jadi pukul macam, tapi tetap hukumnya haram, bukan nusyuz. Dia haram, berdosa. Dia kata, bukan nusyuz. Jadi boleh tibai ni. Ambil kayu, sedah belakang tu. Ini yang berlaku, konten-konten buat agak lah ni. Jenis apa? Jenis suami tengah duduk bercakap, saja buat lawak aja. Hantar ambil tu dengan periuk, atas kepala tu laki dia. Laki dia abang kata, kena nikah 2. Main-main, sedah atas kepala dia dengan periuk. Orang pun seronok tengok pakai gelap. Bodoh. Ini hukumnya pun berdosa. Cuma nusyuz, tidak nusyuz. Dia tak kira nusyuz. Sebab apa? Sebab nusyuz, dia tarattab alaihi al-ahkam. Dengan nusyuz ni ada hukum. Hukum dia apa dia? Dia diharamkan daripada qasamah dan juga diharamkan daripada nafkah. Kalau dia tibai laki dia macam tu, dia tak diharamkan daripada nafkah pada hari itu.
Tapi kalau nusyus dengan sebab surah gambaran yang kita sebutkan tadi, maka diharamkan dia daripada nafkah. Dan kalau dia isteri yang pertama atau kedua dan suami dia ada 2 orang isteri lebih, seorang isteri lebih, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka suami berhak untuk tidak balik ke rumah suami isterinya pada hari yang sepatutnya hari isteri tersebut. Kenapa? Karena dia nusyus. Faham? Tapi kalau dia kata, tapi dia tiba, dia memang tali pinggang hitam, no? Bini dia tali pinggang hitam. Memang kalau cakap silap sikit ya, flying kick kan. Itu tak kira nusyus lagi. Jangan silap faham, no? Kira tu nusyus pula, tak, tu bukan nusyus. Baik.